susah kan. Apa maksud pergaulan sama jantina ni? Maksud dia tak silap aku, hubungan antara lelaki atau perempuan mengikut batas yang digunakan oleh Islam. Senang tak? Lepas tu soalan dia kata ada 3 batas. Apa batas yang first kan? Yang pertama tak silap kau aurat. Kau ingat tak hari tu yang aku tunggu kau? Masa pula. Yang masa dalam kau pakai shirt sampai nampak lutut. Kau tahu Nabi Muhammad SAW sabda, seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki lain, demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Apa pula? Apa je batas aurat sama lelaki? Aurat seorang lelaki dia ada 2. Yang pertama, pusat hingga ke lutut. Yang kedua, pakai baju ketat pun aurat. Okey, batas second pula. Apa benda? Batas second. Kau nak dengar cerita tak? Ada tahu kau ada running dom. Kau masuk lah dom. Pandang kanan. Tahu aku pandang kiri. Tahu aku dengar bunyi katil. Pasal-pasal? Bagi aku tabrak lah. Nampak apa bro? Dapat jackpot. Aduh. Kau nak tahu apa punca? Tu, saya ada pegang peha dia. Saya kan benda tu normal je. Makin lama, makin teruk pula. Serius tak? Teruk benar budak sekarang ni. So lepas ni dah tak ada pegang suka dah. Okey, batas ke-7 pula. Aku tahu. Itu aku ada main futsal dengan member aku. Lepas tu Benda aku. Sumpah bela. Tak, kau asal. Kau kenapa? Baby, baby, jangan tinggalkan aku. Kau ni memang... Ui, apa ni? Pelik lah matang. Apa jadi ni? Tak, dia tolak aku. Dah sikit je. Dah. Cukup. Kau tahu Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Oh, aku tahu maksud ayat tu. Apa? Maksudnya, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sebab pula. Sebab sesungguhnya syaitan yang menyebabkan perselisihan di antara mereka. Nampak? Sekarang korang dah tahu kan? Lepas ni jangan gaduh. Kita kan bestmate. Dah azan kan? Dengarkan azan. Jom kita solat. Oh, cerita dia. Tentu ulang balik. Apa batas first? Tak, lupa. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبأجرك